Cikgu, saya ada soalan. Soalan. Apa soalan? Mikrobit tu apa? Mikrobit tu apa? Okey, baik. Cikgu tunjuk dulu apa nama mikrobit, okey? Ini mikrobit. Mikrobit ni nama lain dia mikropengawal. Mikropengawal ni dia sebagai otak. Setiap robot yang kita hasilkan, kita perlukan otak dia. Macam manusia perlukan otak untuk kawal kita punya pergerakan, percakapan. Betul tak? Ya. Jadi robot pun kena ada otak juga. Tanpa mikropengawal, maka robot tak boleh bergerak. Tapi mikropengawal juga memerlukan tenaga. Sebab kalau tak ada tenaga, contoh, mikrobit ni tak ada tenaga, dialirkan tenaga elektrik. Macam nak bergerak juga kan? Sebab dia perlukan tenaga juga untuk bergerak. Boleh? Okey. Ada lagi soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. So, soalan nombor 5. Rania menyambungkan motor servo kepada papan mikrobit. Okey, motor servo. Apa kata kunci dia? Cuba beritahu cikgu. Apa mikrobit? Papan mikrobit. Jadi, apa soalan dia? Apa masalah dekat soalan ni? Motor tak bergerak. Motor tak bergerak. Okey. Motor servo dah sambung. Tapi motor tak bergerak. Apa kemungkinan punca masalah ni? Kenapa masalah ni timbul? Cuba kamu jawab dulu. A ke B ke C ke D? A. Atau cara tidak mengandungi arahan untuk menggerakkan motor. Okey. A. Kenapa B tak boleh? Motor servo tak sesuai digunakan dalam robot. Ya ke motor servo tak sesuai? Sesuai ke jawapannya? Tak sesuai, betul. Mikrobit tak mempunyai suis kuasa. Betul ke mikrobit tak ada suis kuasa? Salah kan? Okey, jom tengok mana. Mana suis kuasa mikrobit? Jom tengok ni, tengok ni. Dekat sini, sekejap, tak nampak pula. Kat sini kan 3 volt kan? Kat sinilah nak masukkan ada positif, negatif. Kat sini kita akan cucuk untuk sambung. Kemudian ada juga switch dia dekat sini, tak nampak switch dia. Boleh tu untuk masuk dia punya puasa. Untuk masuk bateri. Kalau kamu sambung, kamu buat projek, kamu akan sambungkan bateri kan? Ada wayar kan? Kamu sambung dekat sini. Untuk hidupkan mikrobit ni. Okey, jadi jawapan B tak sesuai. Jawapan C pun tak sesuai. Jawapan D sesuai tak? Tak. Tak juga. Sebab sepatutnya memang kena ketat. Kalau tak ketat, macam manalah nak bersambung papan mikrobit dengan motor kan? Betul tak? Betul. Betul. Jadi yang paling Jadi tepat A. ialah A. Okey. Okey. Ada soalan ke? Tak ada. Ada. Okey. Okey. Siapa tahu apa tu atur cara? Pernah tak buat atur cara untuk sesuatu robot ataupun projek dan RBT? Ada. Pernah? Pernah. Pernah. Ada yang tak pernah ke? Benar cikgu. Tapi macam nak tunjuk. Boleh cikgu. Saya tunjuk guna Java, cikgu. Saya guna Okey, ni JavaScript. Wah, guna JavaScript. Kalau ni kita belajar guna blok aja dulu. Okey. Ni contoh adalah Guna fighter. Ini contoh atur cara. Boleh nampak? Jadi, jawapan tadi yang kita tengok, dia kata atur cara tidak mengandungi arahan untuk menggerakkan motor. Maksudnya kat sini, okey, contoh ni arahan dia. Motor servo ni arahan dia. Tengok sekarang. Cikgu tekan button A. Kamu tengok ni motor servo dia, cikgu tekan button A. Bergerak kan? Sebab cikgu dah bagi arahan untuk motor tu bergerak kat mikrobit. Mikrobit ni otak dia. Contoh kalau cikgu buang arahan ni, arahan motor ni. Tengok, dia motor dah. Sebab apa? Tak ada motor sebab cikgu tak bagi arahan motor servo. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Soalan nombor 6. Aiman ingin menghasilkan alat pengesan pergerakan. Okey.
Komponen manakah paling sesuai digunakan sebagai sumber gerakan mekanikal? Apa kata kunci soalan ini? Alat pengesan pergerakan. Alat pengesan pergerakan. Okey, soalannya dia nak cari apa? Manakah yang paling sesuai digunakan? Komponen apa yang sesuai sebagai sumber gerakan mekanikal. Jadi kamu rasa jawapan dia apa? Okey. A. Ada jawab C. A. Ada A. A ke C? C. A. Okey, jom kita nak jawapan dia. Betul, A. Oh, salah. Kenapa A? Apa tu mechanical? Pertama kita faham dulu apa tu mechanical. Mechanical, dia mesti sebab elemen mechanical. Motor DC tu apa? Okey. Cuba terangkan dulu apa tu motor DC dulu Sebab ada yang tak pandai tengok motor DC. Cuba kita tengok motor DC dulu. Okey, ini sebelah kanan ni nama dia motor servo. Sebelah kiri ni namanya motor DC. DC tu direct current lah English dia. Dan bahasa Melayu arus terus. Apa beza fungsi dua-dua motor ni? Motor servo kita boleh setkan suhu mana dia nak berhenti. Okey, contoh tangan kamu kan, kamu depa kan. Contoh kamu bagi arahan, okey. Pusing, lepas tu kamu nak dia berhenti 90 darjah. So, akan dia berhenti 90 darjah. Tapi, kalau motor arus terus, dia akan terus bergerak sampailah kamu bagi arahan berhenti. Contoh yang mudah kamu lihat, kereta. Kereta, kawalan jauh, bila kamu on, dia bergerak je sampailah kamu berhentikan dia. Kalau motor servo, kamu dah setting dalam atur cara. Contoh tabung automatik. Kamu akan buat bulan 8 ni, sini projek RBT tahun 6. Motor servo kamu setting, dia bergerak hanya 90 darjah. Jadi dia akan bergerak 90 darjah je. Macam tadi, kita tengok kat sini kan, ini motor servo. Sebab apa? Sebab dia gerak separuh je. Tengok Sekejap. Tak gerak pula. Okey, sekejap Tengok. Cikgu tertinggal yang set servo P2 angle to 90 degree. Yang ni ke? 90 degree. Tak, yang tak bersambung tu. Oh ya, saya letak tadi. Oh ni patutlah. Perasan. Okey. Kereta kamu guna kalau gerak. Mungkin sebab okey. Tengok dia gerak 90 darjah je. Itu motor servo sebab kita boleh setting dia punya angle, dia punya sudut. Tu beza dia. Kalau motor direct current, kita tak boleh nak setting. Boleh? Jom terus ni soalan. Pelajar menyambungkan LED ke papan kawalan tetapi LED tidak menyala. Apakah kesilapan yang mungkin berlaku? LED dah sambung kat papan kawalan. Papan kawalan tu apa? Makro pengawal. Betul. Makro pengawal tu sebagai apa fungsi dia? Untuk gerakkan. Otak. Otak. Pandai ingat tu. Otak. Cikgu, apa Tetapi tu tak Oh, sorry. polariti. Ya, apa Polariti tu ke maksud polarity? kamu? Ya, betul. Sorry. Okey. Sebelum tu, kamu rasa jawapan apa dulu? Sebelum cikgu terangkan polariti. Kita jawab A. Lagi? Okey, kamu fikir dia jawapan apa? Cikgu terangkan dia apa polariti. Jom tengok LED. Okey. Ini namanya LED. Cikgu. Pernah tengok tak LED? Pernah. Pernah. Warna apa yang kamu selalu guna? Warna apa selalu kamu guna?
Merah atau kuning? Merah, Ya. hijau. Merah atau kuning? Merah, Merah, hijau, kuning, hijau, biru jarang Merah, kan? hijau, kuning. Nampak kan? Selalu warna traffic light yang kamu akan guna. Okay, dalam LED ni, untuk cara kamu pasang, dia ada kutub positif dan negatif. Itulah namanya polarity. Okay? Polarity maksudnya kutub LED. Kutub positif, negatif. Macam mana kamu nak tahu mana positif, mana negatif? Okay, senang je kamu tahu macam ni. Positif, kaki dia yang panjang. Ini positif. Negatif, kaki dia pendek. Kalau kat sini, kamu tengok. Ni macam aliran kan? Arus elektrik dia masuk dari sini. Ni arus elektrik masuk positif. Positif mesti ke arah negatif. Bukan negatif ke positif. Dia mesti positif pergi negatif. Macam tu. Jadi arus elektrik akan masuk positif. Lepas tu keluar ni sini negatif. Boleh? Cuba ulang balik. LED kaki positif panjang ke pendek? Panjang. Panjang. Panjang positif. Negatif? Pendek. Negatif? Pendek. Okey. Pandai. Pendek. Jadi itu maksud polarity. Jadi, dalam bateri pun ada dia punya kutub kan, positif dan negatif. Kalau kamu terbalik letak, adakah kamu punya kereta kawalan berfungsi? Tak. 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 Jadi, jawapan dia apa? Yang sesuai. A. A. Okey, betul. A.